Baru tu kau umpan. Oh, itu pun tarik. Ni pun tarik. Tarik tak kuat lah. Anak-anak. Anak-anak pun tak apa. Janji punya lecing kan. Baru balik umpan 5 minit tak sampai. Berat umpan macam ni. Yang kecil-kecil saya buat umpan belut. Yang besar saya makan. Boleh lah. Umpan dia ada. Baru sangat baling. Itu pun baling tak habis. Baru nak baling ni dah makan ni dah. Okey kan. Ada tarikkan lagi. Baru tukar umpan. Dia tukar umpan dia tarik ni. Nak sangkut tak? Tapi tarikkan slow je lah. Gerak umpan baru baling lah. Macam tadi baling tu habis. Ini tarik lah. Pusing-pusing umpan duduk dari. Tengok sisik habis. Ada orang makan ni. Toman banyak. Tu ikan kurang. Ketakut. Tuh sisik habis ni. Tu pun sisik habis. Tarik lagi kan. Sangkut tak kita tengok. Ni ke yang sama ni. 2 ekor lah. Saya comel-comel. Boleh lah buat umpan belut kan. Ni boleh buat satu tuki. Kita potong luar ikan ni. Bila saya rajin pun nak makan belut, saya pergi tahan. Lucu ni pula tarik. Berat kat ni. Kita tengok ikan kapal berat ni. Tapi tak melawan. Berat. Kalau ikan mesti melawan. Kena badan. Musim-musim. Besar ni pun berat lah. Mesti kecil. Sebab tukar mesin kecil sebab tali benang untuk baling yang lebih jauh. Itulah saat ni pun dia berat dah. Loceng tak bunyi tapi tali bergerak. Kita tengok ada ikan tak.
Tak bunyi. Sangkut geng umpan buah ni. Aduh. Umpan buah ni dia ambil. Aduh. Sangkut. Ada ikan lagi tak? Dia dah melengkung dah first tu. Tapi saya tak on GoPro lagi. Tu yang lambat tu. Dia bunyi loceng sekali terus melengkung. Tak ada geng. Ikan tak sangkut ni. Dia tarik tu terus kena apa? Rebah. Tak ada rezeki. Kemarin tak sangkut. Kuat. Putus. Kawan dia? Woi. Kena tu kok. Lepas lu besar. Apa? Kena dari tu. Rebah banyak kata ni. Tak kubik ke? Tu, dia jadi tekan. Kan tu. Nampak tu. Buat dia jenis dah. Kau buat turun bawah tu. Baik kau. Batang tengok dia nak mek. Dah. Tak sangkut dah, harap berat datang tu ya apa. Tak sangkut dah. Dah. Tahan tengok, tahan. Takut naik darat. Kena dari dah. Kena dari. Kena ngelang. Dia terkejut tu. Macam buah kok tu. Kalau ikan dia berdesuk pergi dah noh. Ikan dia ming. Ikan dia pergi tak kawan dah. Susah dia dah. Tidak melabi. Labi makan kat bawah. Tarikan padu geng. Tengok melekong tu. Tali. Kita cakok ni. Tak lagi kita ambil dah kok. Oh, tak main. Mana dari kita ambil dah. Kita ambil. Kita cakok dah kok. Lagi dia buat lari dulu lah. Kita main dulu. Tu geng. Tarikkan padu yang Ikan pari dah. macam ikan pari ni.
pagi dah. 3 hari dah. Pam dia tak main ni tapi dia berat. Tu nampak tu. Tengah tu. Lagi kita cakok, mesti cakok dah. Dia letih tak benda ni? Ha? Letih tak? Teh. Makan boleh. Maga buah ke kau? Wah. Teh tak kita nak. Kawan tu. Tak isi silap habis. Mi. Nah Mumi. Aku nak kawan ni. Tu. Faham dia kang ni. Lagi dia letih dia nak timbul dia naik. Dia rasa lagi dia kena naik ah. Tak dia naik lah. Ingat patim sak dah. Mai dia dapat dah. Dia terkejut je hut timbul je nah. Dia makan buah orang makan kan nah. Kan? Dia makan. Ini. Makan kena teki. Loceng pun tak bunyi hak ni. Dia beli wak nek sok tak kacau ni. Salah tali. Tali 15 pound lah. Oh dia timbul dah nak mari. Tak dia timbul lah. Dia tak tanam moi. Lagi dia test lah. Ni teknik pari. Tani pun tak tahu. Mana kita turun ambil lah. Kata ni kita tak tahu kalau pari tu lego. Tunggu dia letih tu lah. Salah. Macam tak letih ni. Tak gerak. Bagi tali dia buat pi nah. Tahan. Ya habis tali ke tu lah. Tahan dia letih memang ikut. Dia masuk dalam pasir ni. Pasir dah ada tak jalan. Hari ni kita strike padunya ni. Kali bobo mupas ni. Sama dah tu 30 kilo dah bang. Ni ikan dah takut kan lah. Dengan toman lah. Kata boleh buat ni. Oh, barat. Tak kacau ni. Ya, ambil hak tu tadi kawan tu dah no. Okay geng. Kuat lagi datang ni. Tak. Pam memang tak main. Labi ke dari tak pasti. Nak cari tali sikit pun tak boleh ha. Dah kelak dah. Merah ni. Met. Oh, kau mana tu? Melengkung ruk. Aku ni. Aku. Gua ni. Ha? Gua. Orang jangan makan ni hari ni. Tak boleh masuk Cina eh. Tak mampu Cina je. Makan kat ni Cina eh. Tak main so ni. Dok. Tu. Dia tarik tu. Ha? Tarik tu.
Tali 15 pound, Beckley, big game. Kita tengok Root Seahawk, Tiger Power. Oh, ingat patin besar tarik. Kali ketiga ni. Hari pertama tadi sangkut, kedua tadi miss. Jalan terakhir. Dah maghrib dah. Terpaksa. Memang dia tak mau kalah. Tarik. Betul ha. Betul. Dia dah putus lah. Dia tak ada lah. Mesin bunyi. Akhirnya putus. Dia test tali baru.